Nabi SAW bersabda, kalaulah kita nak tengok seseorang itu mengamalkan Islam ataupun tidak, maka dia boleh meninggalkan perkara yang sia-sia. Kebanyakan perkara yang sia-sia membawa kepada maksiat dan dosa. Kebanyakan. Sebab itu dalam surah Al-Mu'minun, juz yang ke-18, bila Allah sebut orang-orang yang berjaya, qad aflahal mu'minun, maka siapakah orang yang berjaya? Maka firman Allah, Al-Mu'minun, orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang jaga salat. Tapi antara orang yang benar-benar berjaya, firman Allah, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Firman Allah, orang yang berjaya adalah orang yang boleh berpaling daripada perkara yang sia-sia. Maka orang yang boleh berpaling, menjauhkan diri, tinggalkan benda yang sia-sia, maka Al-Quran menyebut itulah orang yang berjaya.